Assalamualaikum guys. So dekat carta ni carta apa? Carta balloting untuk ASM Automation Group Berhad sama IPO yang akan listing tak lama lagi lah kan. So cerita dia kalau anda lihat kat sini kan, oversubscription je cuma 2.27 kali je. Dan kalau anda lihat semua pelabur-pelabur kat situ kan, yang Bumi Putra punya kan, application ada lebih kurang keseluruhan 2,400 kan. 1,000 bumi, 1,400 non bumi public. Kalau anda lihat kat situ semua dapat. Kan. Semua dapat lah untuk Bumi Putra. All applicants will be allotted with the numbers of shares applied. Kan. Kalau anda lihat satu lagi yang boleh nampak kat sini, atas tu bumi kalau anda lihat, saham tu lagi banyak, 22 juta untuk bumi dan 13 juta untuk public. Kenapa tu? Sebabnya ialah kan, kalau saham IPO ni dia akan lalu dekat MITI dulu. Kalau dia kat MITI, dia undersubscribe kan, terkurang langganan, maka saham-saham yang lebihan tu akan dihantar ke sini untuk balloting. Macam mana pun syarikat tu tetap cuba untuk mendapatkan duit-duit suntikan modal daripada tuan-tuan dan perempuan, para pelabur sekalian kan, untuk tujuan mendapatkan dana modal untuk mereka mengembangkan syarikat mereka, untuk membayar hutang, untuk bayar sebagai working capital pekerja dan sebagainya kan. Jadi inilah yang terjadi kebelakangan ini kan, sejak bulan Mac tempoh hari kan, kita boleh nampak lah yang kebanyakan saham-saham IPO macam inilah keadaan dia. Under subscription dia rendah kan. Pada hari-hari biasa masa pasaran IPO cantik kan, so median application untuk saham IPO ni antara bumi dan non bumi kan, dia akan duduk dekat antara 16,000 ke 17,000 application. Tapi sekarang ni kan nak dapat 2,500 pun payah. Itu menunjukkan yang pasaran IPO masih lagi lemah kan. Tetapi IPO masih lagi meneruskan akan disenaraikan, tetap disenaraikan selagi saham-saham tu being subscribe kan, dilanggan oleh pelabur-pelabur yang ada. Cumanya yang kita risaukan adalah apa, saham tu dia tak naik pada hari penyenaraiannya, yang menyebabkan kita terpaksa simpan saham IPO ini untuk satu jangka masa yang lama. Alright. So tuan-tuan, kalau nak belajar saham, cari FYI kan, dekat video atas tu ada FYI punya seminar yang akan jalankan hujung bulan ini. Kalau berminat, jemput datang dengan harga promosi, beli satu percuma satu. Kita jumpa di sana. Itu saja untuk kali ini tuan-tuan. Assalamualaikum. Bye.